PAH ditubuhkan oleh ulama tahun 51, belum merdeka lagi. Sama-sama kita selisih dengan UMNO, sama-sama Islam. Tetapi berbeza pandangan bagaimana nak laksanakan, berbeza. Jadi pembangkang. Dan apalah UMNO mengata? Dalam masa 10 tahun berlaku kelemahan. Sehingga kuasa politik orang Islam terhakis. Tun Dr. Mahathir yang usia dia 100 tahun. Ajak saya bincang. Tun Mahathir. Ajak saya bincang. Saya pergilah dengan pimpinan PAS. Yang Datuk Mustafa Ali dan lain-lain lagi. Cik Ustaz Agung. Jumpa dengan Tun. Tun kata kita ni bahaya ni. Orang Melayu berpecah. Nanti kuasa politik orang kita hilang. Habislah. Ditakluk oleh orang. Tak boleh. Negeri ni orang Melayu punya. Bukan kita nak halau Cina tak. Tapi mesti orang Melayu yang tarbih dengan Islam yang adil. Orang Cina yang kata takut, orang dia yang kata takut. Mesti orang Melayu Islam yang tarbih. Tapi saya nak buat mesti kerjasama dengan semua sekali parti-parti politik. Termasuk parti Anwar Ibrahim, parti DAP dan sebagainya. Saya kata kami PAH tak boleh nak buat. Kami baru berpisah. Kerana kami tahu DAP ada masalah, Anwar ada masalah sebagainya. Kami nak kita berpisah. Terpaksalah kami berlasangan. Tu nak buat juga. Buat menanglah pilihan raya. Jatuh UMNO. Tu jadi Perdana Menteri. Dia buat syarat jadi Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri. Tapi kerajaan yang diperintah kerajaan yang dominasi orang bukan Islam. Sudah mula pening. Nak buat macam mana? Lalu kami bincang balik. Tak apalah saya sebut di sini. Saya kata ada ahli parlimen Melayu Islam masih jumlah besar. Dan di sana ada orang bukan Islam Bumi Putera yang tidak ekstrim, yang tidak melampau. Tak ganah menjadi AP. Ketajuk semua ahli parlimen ni buat SD, buat sains, jumlah majoriti tukar kerajaan. Tukar kerajaan kita ambil alih sekejap je. Kerajaan buatlah Perikatan Nasional. Bila nak buat Perikatan Nasional, kita nak gabungkan UMNO bersatu PAS parti lain. UMNO dia kelahi dengan bersatu. Satu berkelahi dengan UMNO, berkelahi. Sebagai UMNO setuju, sebagai bersatu bersetuju. Jadi bersama menyebabkan kerajaan itu jatuh, kita terpaksalah kena sesat balik.